kita dimomokkan dengan cerita-cerita yang kurang tepat kadang-kadang. Oh, kau kena ni, kau kena ni, kau kena ni. Sebenarnya kita ada option. Sebab kalau saya tak lalui benda tu, saya tak tahu pun. Masa saya register anak saya tak tahu pun anak saya boleh letak bangsa Cina ataupun bangsa Melayu. Saya tak tahu. Masa register saya baru tahu. Oh, boleh rupanya. Kita tak tahu benda tu. Sama juga dengan tukar nama. Orang ramai sampai sekarang, orang tak tahu lagi yang kalau you convert, you boleh maintain nama you. Betul. Tanpa letak Sekarang boleh. bin or binti Abdullah. Dengan bab tukar-tukar nama tu kan, tu lah. Benda tu sama juga dari segi saya cerita macam mana masa saya nak pergi ucap kalimah syahadah, macam mana saya minta kebenaran daripada parents saya, macam mana dari segi penerimaan, macam mana saya tackle, ataupun macam mana adakah saya masih lagi makan dengan parents saya. Benda tu benda-benda macam tu lah. Yang orang tanya, yang saya cerita, yang saya harap benda tu boleh dijadikan, bukan pandang lah, jadikan sebagai satu ni lah, pengetahuan je lah. Ya. I mean like, okay, so maksudnya siapa yang edit video personal abang? Abang sendiri? Benda tu tak susah pun. Benda-benda that's why Sambung-sambung. kalau kau tengok video aku, tak ada editing pun. Tak ada editing sangat pun. Aku just masuk benda tu, potong-potong masa filler. Raw editing. Tak payah nak ni pun. Yalah, sebab macam mana, saya rasa kekuatan Abang Gan ni